Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya nak buat satu video klip pada saya tujukan kepada anak-anak Sarawak. Sebab apa? Bajet negeri Sarawak baru dibentangkan oleh Premier dalam sehari dua. Ini tadi di Dewan Undangan Negeri ya. Kita di Sarawak mesti mau tahu ya. Apa sebenarnya bajetnya yang telah dibentangkan, apakahnya memberi manfaat, keuntungan dan juga beri melegakan sedikit bebanan rakyat yang ada di Sarawak. Cuba kita kupas satu persatu. Betulkah kerajaan Sarawak banyak beri bantuan? Atau ada yang kata, politik ya? Saya menjawab, mudahnya, ya, Sarawak memang memberi banyak bantuan. Kalian ingat, banyak bantuan. Bukan satu, bukan dua, tetapi satu package begitu besar. Apa dia? Bantuan ibu bersalin RM450. Endowment fund ya, RM1,000. Voucher buku RM500. Laptop RM3,000. Bantuan pelajar universiti RM1,200 tahun. IGPS RM400 2 kali setahun. Bantuan kemasukan APTA ya, RM1,000 ke RM1,500 dan kenyalang Gold Card. Itu fakta ya. Fakta. Tetapi bantuan banyak bukan bermaksud masalah selesai. Kena ingat yang penting bukan bilangan bantuan. Yang penting berapa ramai rakyat yang benar-benar mendapatinya. Itu soalan kita Banyak bantuan, tapi berapa ramai yang dapat? Kita nak tanya Jadi apa masalah sebenarnya yang rakyat hadapi bila nak memohon bantuan? Masalahnya bukan bantuan kurang, masalahnya akses. Banyak rakyat di luar bandar tak tahu cara mohon. Macam ni nak dapat bantuan tu. Ramai pun tak tahu syarat. Ya. Main dengar je, tapi kena tahu syarat. Ya. Ramai tak tahu ada data internet. Ramai tak faham borang atas talian. Ada pegawai tak turun padang, kadang-kadang. Ada kampung yang berbulan tak dapat maklumat. Jadi, bantuan bagus, tapi sistem penyampaian yang buruk menjadi masalah paling besar. Dari kacamata saya sini dosa siapa, tapi kenyataannya macam ialah kurang lebih. Adakah bantuan ini mencukupi untuk kos hidup hari ini? Cukup ke nasi? Terus terang dia lah. Ada yang kata cukup, ada yang kata si cukup dan sebagainya. Cuba kita tengok. RM450 bantuan bersalin sangat kecil bila susu bayi pun boleh mencecah RM70 satu tin. Bukan satu tan, maaf. Endowment RM1,000 pula hanya boleh diambil ketika umur 18 tahun. Ibu bapa masih terpaksa berhutang sekarang. Laptop RM3,000 bagus. Tapi internet di kampung masih perlahan. Bantuan IGPS RM400 sedangkan tiket kapal terbang pun sampai RM900 satu hala. Realitinya, bantuan membantu tapi tidak mencukupi untuk menghadapi kos sebenarnya. Ya sebenarnya berlaku lah. Kita mengatakan, alamak, untuk si cukup memang si cukup. Orang pun ramai akan mendapat. Jadi maknanya, kadar adalah untuk membantu kita yang berada dalam, bukan susah, bantuan kepada mereka yang memerlu, bantuan kepada mereka yang layak.
Adakah program bantuan ini sampai kepada sasaran? Sampai esok pada yang kita orang semua? Agak-agaknya sih semuanya. Ada yang tahu, ada yang si tahu. Ada pelajar di bandar dapat semua bantuan walaupun keluarga stable. Ada pelajar miskin di pedalaman terlepas bantuan kerana tidak tahu cara memohon. Ya, ada pelajar, ada warga emas dapat KGC tetapi tidak tahu cara guna. Ada bantuan laptop hilang dalam proses. Ini bukan masalah dasar ya. Ini masalah ketulusan dan pelaksanaan. Ya, kerajaan dah menyediakan pulang pada mereka nak melaksanakan pelaksanaan si apa bagus, maka benda-benda itu saya akan sampai ke ayatnya. Kalau begitu di mana silapnya? Silapnya terletak dalam 3 bahagian. Kita hungkai kurang outreach loh bandar, pegawai perlu turun padang bukan tunggu di pejabat. Kedua, sistem digital terlalu rumit. Kalau orang tua pun susah isi, bagaimana rakyat kampung? Saya nak cuba pandai sebenarnya. Ya? Tiada koordinasi data yang baik, bantuan berulang, bantuan tak sampai, bantuan bocor. Sarawak kaya tuan-tuan dan puan-puan. Sarawak ada pendapatan sendiri, tapi kalau data tidak terurus, rakyat terus terpinggir. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, baik di kampung, baik di bandar. Cuba kita tanya, apa kebaikan bantuan-bantuan ini sebenarnya? Kebaikannya jelas. Ya, meringankan bebanan keluarga. Kena ingat mendorong lebih ramai anak Sarawak masuk universiti, membantu mobiliti anak Sarawak di Semenanjung, dan menyediakan sokongan asas kepada warga emas. Tuknya nyempun nyempun sasaran. Jadi tuan-tuan mesti faham bantuan ini menjadi Sarawak negeri yang paling pro rakyat di Malaysia. Ini sesuatu yang kita mesti akui. Jangan marah ngapak dia kata orang si betul ya si betul. Kadang-kadang saya memberi pencerahan dengan soalan-soalan, saya menjawab. Soalan-soalan itu memang banyak yang dilontar di lapangan. Jadi seterusnya kalau begitu, mengapa masih ramai rakyat mengadu hidup susah? Betul? Betul. Kerana bantuan bukan penyelesaian akar masalah. Rakyat susah bukan sebab tiada bantuan. Kena faham Rakyat susah kerana satu, kena ingat harga barang naik, kos pengangkutan tinggi, gaji lambat naik, peluang pekerjaan terhad, infrastruktur bandar teruk, rakyat bergantung kepada bantuan bukan pendapatan sebenarnya. Ada yang malasnya sibuk kerja, tunggu bantuan je. Ini dah betul Jadi bantuan hanya penyelesaian sementara saja. Pembangunan sebenarnya penyelesaian jangka panjang. Kena faham. Jadi ada orang bertanya juga, apa yang kerajaan Sarawak perlu buat kalau dalam keadaan sedemikian? Saya menjawab, bantu jawablah, tegas dan jelas. Permudahkan proses permohonan satu borang untuk semua bantuan. Mobile unit, turun padang, turun kampung, bantu isi borang, bantu semak kelayakan. Naikkan bantuan tertentu, contohnya GPS, perlu sekurang-kurangnya RM800. Pastikan internet sampai ke kampung, terpencil, laptop tak berguna tanpa internet. Jadi tuan-tuan perempuan, audit ketulusan, pastikan tiada bantuan bocor kepada orang yang tidak layak. Kadang-kadang ada yang si layak pun minta juga aku katanya, kalau lebih macamnya. Yang si layak janganlah minta. Yang kita beri laluan untuk yang mereka yang layak. Selaras bantuan dengan keadaan ekonomi sebenarnya,
bantuan mesti ikut inflasi, bukan ikut angka lama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sama-sama, kita melihat kerajaan Sarawak apakah mampu membuat semua ini sematuk, orang Sarawak cakap sematuk ini. Jawapannya yes, dapat, boleh. Sarawak negeri terkaya dalam Persekutuan Malaysia. Pendapatan negeri meningkat setiap tahun. Ada dana Sarawak, ada dana reserve. Sarawak ada hasil minyak dan gas. Sarawak ada autonomi keuangan. Kalau orang kata negeri kaya seperti Sarawak tidak boleh buat, siapa lagi nak buat? Sampai bila nak buat? Kan selamat dah, kita pun belum dapat mendapat apa yang disenaraikan dalam bajet Premier 2-3 hari lepas. Kalau kita berterima kasih kita berterima kasih. Jadi saya hanya berpesan pada kerajaan negeri Sarawak dan juga rakyat. Mesej kepada kerajaan, bantuan rakyat bukan hadiah. Ia tanggungjawab. Rakyat adalah pemegang saham negeri ini, gunakan hasil negeri untuk rakyat, bukan sekadar untuk projek mereka. Mesej kepada rakyat dan kita semua jangan takut meminta hak anda. Ibu malu, benar-benar layak minta. Jangan kelak diam-diam si aku mau, malas ku. Jangan malas. Pemberiannya adalah sebenarnya kekayaan negara yang diagihkan kepada kita semua. Jangan diam jika bantuan tak sampai. Kalau ada orang sebelah negara kami dah ada tu jam, mintalah. Carilah jalan nak minta. Bukan susah pun. Jangan terima jawapan tunggu, tiada peruntukan, sistem office offline. Cari jalan. Sekarang jalan raya dah mudah dah. Kalau orang sejauh negeri kami, kampung kami di Sebuyo ni, adalah menjadi masalah nak pergi ke office di Kuching ataupun di Semarahan, minta bantuan. Anda, kita orang semua berhak untuk menerima manfaat negeri sendiri. Saya bersyukur kerana kerajaan telah bersedia untuk memberi bantuan ini kepada rakyatnya. Tapi negeri lain saja, minta maaf. Tapi kita mesti jujur. Kita mesti masih belum cukup. Sarawak mampu beri lebih dan Sarawak berhak dapat lebih. Inilah perjuangan kita, memastikan hak Sarawak tidak terpinggir, memastikan negeri maju tanpa meninggalkan sesiapa pun. Saya kira baik orang di Bario, baik orang di Marudi, baik orang di Lawas, di Limbang, di apa lagi, di Ulu Kapit, Kenawit dan sebagainya, baik di kawasan-kawasan pendalaman, cari jalan untuk mendapat bantuan ini. Ini adalah bantuan untuk rakyat. Untuk rakyat. Jangan fikir bantuan tu adalah mesti si bantuan tahun tu mungkin sekian banyak. Kalau misalnya esok lusa ada lagi kemajuan anak Sarawak, misalnya negeri Sarawak, insya-Allah saya rasa Premier akan menghadiahkan lagi mengagihkan lagi kepada anak-anak Sarawak, baik di Sarawak yang pun ataupun di luar Sarawak, baik Semenanjung dan sebagainya. Jadi saya berpesan, itulah masa depan Sarawak yang kita mahukan. Sebelum tu susah mendapat komitmennya. Adalah sikit-sikit daripada kerajaan negeri. Pun kena bangkit. Jadi kita simak. Bukan kerja negeri, minta maaf, kerja persekutuan, minta maaf saya perbetulkan. Ada sikit-sikit bantuan daripada kerajaan persekutuan. Yalah. Bolehlah. Kita beli rokok, kata orang. Kita duduk ngopi, insya-Allah. Tapi kerajaan negeri Sarawak telah menyediakan banyak bantuan. Bantulah. Ambil lah. Bukan bantu aja. Ambil. Mula ada masa turun padang.
minta tolong anak cucu yang ada, ya, supaya kita mendapat kemudahan yang disediakan oleh kerajaan yang kita undi, kerajaan yang kita pilih, kerajaan yang kita sokong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.